Sebab kita sekarang ini MyKad pakai 12 angka. Dia tak update dia punya lesen. Okay. Yang keduanya ialah ada juga menggunakan nombor sijil kelahiran Malaysia. Okay. Birth certificate. Walaupun angkanya kecil. Dan ada dua lagi kategori yang saya rasa ini agak penting, ialah anggota-anggota polis dan tentera yang telah pun bersara. Okay. Selepas mereka bersara, sepatutnya mereka perlu kemaskini lesen memandu mereka dengan menggunakan nombor kad pengenalan civilian. Tetapi ada yang tidak pergi kemaskini, yang menyebabkan dalam sistem kita, mereka masih didaftarkan dengan nombor polis dan tentera. Pesara polis dan tentera yang masih menggunakan lesen memandu pasukan juga perlu mengemaskini maklumat mereka kerana lesen berkenaan hanya sah ketika masih berkhidmat dalam pasukan. Selain itu, pemegang LMM dengan nombor kad pengenalan yang mempunyai kesilapan atau menimbulkan red flag turut diminta hadir ke kaunter JPJ terdekat bagi tujuan pengesahan.